قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, ada 4 benda yang kita kena belajar, iaitu ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini prinsip kita dalam hidup. Pada kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, 4 ni adalah martabat jihad yang paling rendah sekali. Jihad ni ada 12 martabat. 4 jihad menentang hawa nafsu, 2 jihad menentang syaitan, 3 jihad menentang orang munafik dan ahli bid'ah, dan 3 lagi martabat jihad menentang orang kafir. 4 jihad menentang hawa nafsu. Ini 4 benda ni: ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi kita orang kena buat 4 ni. Kalau nak buat, tak buat 4 benda ni, tak usah cerita nak lawan tetapi yang muka, nak lawan apa, tak payah. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Lepas tu baru naik level lawan syaitan pula. Dari ilmu lawan syaitan pula. Lawan syaitan, lawan 2 benda, lawan syubhat dan lawan syahwat. Lawan syubhat dan lawan syahwat. Dan 3 level tentang munafik, iaitu jihad dengan tangan, jihad dengan hati. Yang boleh rendah sekali lah, di atas. Jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan anggota badan. Kemudian baru lepas itu jihad tentang kufar. Nama juga jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan anggota badan. Nanti yang perang itu yang terakhir atas sekali tu, last sekali, kemuncak dia. Lepas Nabi kata apa? Wa dharwatu sanami al-jihad, ra'sul amri al-Islam. Nabi kata kepala segala urusan itu Islam. Wa amuduhu salat, dan tiapnya salat. Wa dharwatu sanami, dan dia punya pemuncak dia ialah jihad, jihad orang kafir. Nah, Islam tu dah semua tadi. Dari level 1 sampai level 11 pilih Islam tadi, menegakkan Islam. Jadi kita ada 12 martabat jihad, banyak. Kita martabat nak buat kerja ni. Ilmu, amal, dakwah. Nak belajar ilmu pun dah tak cukup masa. Nak amal lagi paling tak cukup masa. Ada sempat macam minggu nak pergi ziarah rumah sakit, nak pergi ziarah anak-anak sama silaturahim, nak ajar rumah, nak sempurnakan hak warga pula, nak beli kampung, nak apa semua. Banyak. Jadi kalau orang Islam kata aku tak ada benda nak buat lah, tak tahu lah, bosan gila, masih dia tak faham. Kerja dia banyak kan? Besar. Jadi orang Islam pada dah kata Nabi, mautul mukmin ala arahnya jadi. Nanti orang mukmin tu berpenuh dahinya. Yang ulama dia faham secara literal, yang masa dia meninggal ada dahi, ada penuh kat dahi dia. Tapi maksudnya ulama kata tak, orang Islam tu kerja dia penat. Pagi petang siang malam tak habis urusan dia. Alhamdulillah. Jadi kita dah sebut Syekh dah sebut kenaan dengan ilmu, kenaan dengan ilmu, kenaan dengan Allah, kenaan dengan Islam, kenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pula kenaan dengan mengamalkan ilmu. Dan tadi masuk dakwah pula. Jadi mendakwahkan yang maksudnya mendakwahkan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maksudnya menyampaikan syariat Allah. Tahapnya ada 3 atau 4 kata Syekh Al-Utsaimin.
Berdasarkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu. Nampak tak? Bukan serulah kepada persatuanmu, bukan serulah kepada partimu, bukan serulah kepada hizbiyahmu atau kepada tok guru kamu. Ila sabili rabbik bil hikmah. Ini cara pertama, tahap pertama. Tahap kedua, pelajaran yang baik. Peringatan ke pelajaran tu, betul kan? Tadi maksudnya peringatan yang baik. Mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Sedangkan tahap yang lebih tinggi ialah wala tujadilu ahli kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Atau sekali dengan hikmah. Hikmah itu untuk siapa? Untuk orang yang jahil. Orang jahil dia kena lemah lembut, cepat menyampaikan, tepat menyampaikan. Tapi kita masuk masjid orang awam, jangan itu hempang macam dia dah tahu sunnah. Kita dua sunnah hikmah. Kita pendekatan masyarakat kita bila kita mengajar Allah sebesar kehidupan, sebesar rezeki, sebesar ketaatan. Tak terus mula tengok imam berzikir kuat. Jika kuat tak ada lah sunnah. Dia kalau ada semangat Ustaz. Dia orang awam belum tahu kefahaman tentang teknologi ikut sunnah. Kalau dia sabar bertahap, insyaAllah dia ikut. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, mau'izah hasanah, peringatan yang baik. Peringatan baik ini untuk siapa pula? Untuk kawan-kawan, teman-teman kita dah belajar tapi kadang-kadang dia lupa. Kan nampak? Yang sunnah lebih tak pernah pergi masjid, hanya dia boleh share ini. Kami pula sunnah cerita buat manhaj. Nampak betul dalam Facebook mana? Tapi tak nampak pergi masjid. Dia ada dengan kawan atau orang itu kan, pergi ke ataupun sambung share apa-apa perempuan dalam kan, pergi muzik ke. Jadi kita pakai tu ada sana. Dan yang ketiga, bantahlah ini untuk yang gerebek. Kata gerebek tak? Kan? Gerebek apa? Gerebek apa? Paket. Gerebek. Kerek lah. Ini yang ni kita dapat. Bagi hujan, cerah lembut. Mana ada? Ini kita. Kita dapat buat Quran, buat hadis, buat dalil, buat hujan. Yang keempat, ahli kitab. Jadi seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu tentang syariat Allah. Dakwah kena ada ilmu. Bukan mesti dia kena jadi PhD, tak. Maksudnya apa yang nak sampaikan, benda yang nak sampaikan, tidak ada ilmu tentang perkara yang dia nak sampaikan. Sehingga dakwah yang dilakukannya tegak di atas landasan ilmu dan basirah. Basirah apa? Hujah yang nyata. Surah Yusuf ni tuan-tuan, dia bagi kita manhaj dalam nak dakwah dan manhaj dalam cara nak cari guru yang betul. Kalau tanya, Ustaz, macam nak cari guru yang betul? Saya tahu kuliah mana yang betul, kuliah mana tak betul. Ayat ni jawapannya. Ada 8 prinsip dakwah ada kat situ. Ayat ni diambil dari surah Yusuf. Saya tulis kat depan supaya kita boleh pecahkan. Okay, Allah Ta'ala sebut ni dalam Quran dan dalam buku tu bahasa Melayu. Kan Allah Ta'ala kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani
wa man ittaba'ani. Subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakanlah Muhammad. Ini prinsip yang pertama. Kul, ucapkanlah. Dia kata ucapkan maksudnya apa? Kena sampaikan. Dekat kul ni saja ada dua prinsip. Prinsip dua prinsip dakwah. Satu, dakwah salafiyah ialah dakwah yang jelas. Ucapkan yang jelas. Kul, cakapkan kelak. Bukan dakwah yang rasa-rasa bisik-bisik. Lepas tu kata ulama salam, bila kamu lihat sesuatu dakwah itu dibuat secara senyap-senyap, entah bila ia dibina di atas asas yang batil. Kan? Bawa suara untuk mata dalam minggu serong. Kan? Nabi Ibrahim untuk mata, jemput naik van, sampai kat kubur dia buka. Kat mana kita ni? Macam dalam saya kat dan ajaran Milah Ibrahim tu macam tu pergi kelas. Buat satu tempat, tutup mata, naik kereta. Buat satu tempat, naik kelas, dia buka. Lepas tu tak nampak, tutup habis. Lepas tu dah habis kelas, tutup mata sekali lagi. Dia keluar naik kereta, hantar kat tempat yang sama balik. Kalau macam tu lah kelas dia, dibina di atas asas yang bahawa. Jadi prinsip pertama, dakwah salafiyah itu dakwah yang jelas. Yang kedua, bila kul, ada perintah tak dari Allah? Bila perintah, maka dia adalah, bila satu tu perintah daripada Allah, maka dia ialah ibadah. Apakah ibadah itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Maka dakwah itu ialah ibadah. Bila ibadah, apa syarat diterima ibadah? Dua syarat ibadah diterima: ikhlas dan ittiba'. Betul tak? Ittiba'. Dakwah kena ittiba' tak? Dakwah kena ittiba'. Boleh ke dakwah pakai kita? Boleh dakwah dengan cara pentomin lakun? Boleh ke dakwah dengan cara ikhtilaf? Nah, jadi kul jelas. Yang kedua, hadhihi sabili. Bahawa sabili pada berapa jalan? Satu. Jadi dakwah salafiyah itu satu jalannya. Dakwah itu satu. Jalan salaf. Bukan banyak je kan. Tak kisah apa syairah, Maturidiyah, apa. Yang penting kita Islam. Sabili. Dakwah mesti dakwah salafiyah. Dakwah tak awak kepada dakwah salafiyah bukan dakwah. Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ni ada dua prinsip. Satu, ikhlas. Yang kedua, tidak mengajak kepada selain Allah, daripada hizbiyah, kelompok-kelompok, tokoh-tokoh. Ad'u ila Allah saja. Aku tak ajak kepada ad'u ila amnu, wala pas, wala abib, wala isma, wala ikram. Ad'u ila Allah, wala yayasan ta'lim, wala baitur rahmah, wala baitur salam. Baitur salam ni. Baitur salam. Ad'u ila Allah. Bas. Bukan tokoh. Yang keenam, ada basirah, dengan ilmu yang jelas.
ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku dan jalan orang yang telah mengikuti aku. Jalan salah, jalan sahabat. Dakwah juga ialah dakwah kepada jalan sahabat. Tadi sabili tadi jalan Al-Quran. Sabili Al-Quran dan Sunnah. Ini jalan Al-Quran dan Sunnah. Yang ini jalan sahabat salah. Kalau siapa yang telah mengikuti Nabi, sahabat. Ini jalanku, ana, jalan aku. Wa man ittaba'ani, orang yang telah mengikuti aku. Siapa yang telah mengikuti Nabi? Sahabat. Salah. Dakwah itu dakwah kepada salah. Pertama tadi atas ni dakwah kepada Quran dan Sunnah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ana memerintah ni jalannya salaf. Fasubhanallah. 8 iaitu tujuan dakwah ialah menyucikan Allah. Tujuan dakwah ialah untuk menyucikan Allah. Dia cakap apa berapa yang kita bincang sebelum ni, daripada segala kekurangan dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma dan sifat, dalam takdir, qada dan qadar, dan dalam syarak. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala bukan bercerita alam, itu bantah hadis dakwah. Kalau orang kampung tu sebab hukum, dakwah kita oleh Allah. Subhanallah, suci Allah di sini. Ketiga, asma wa sifat. Yang keempat, qada dan qadar. Orang masak dan qada dan qadar. Orang kata tak apa, ini kehendak Allah, takdir Allah, semua. Kita diterima je. Itu kalau syarak. Kalau orang nak pelekehkan syarak, maka kita berdakwah Allah semua. Dakwah bukan hanya ada orang pergi masjid, pergi zikir, bukan. Ini dakwah. Subhanallah, sucikan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi juga ada dua prinsip. Bukan 8, 10 sebenarnya. Dia ada 9 dan 10. Iaitu kita barak daripada orang musyrikin. Barak, lepas diri. Wa ana minal musyrikin. Di antara dakwah kita ialah dakwah untuk berlepas diri daripada musyrikin. Bukan sekadar tak buat syirik, tapi berlepas diri daripada orang musyrikin. Yang ke-10, kita tak ikut cara orang musyrikin. Dalam berdakwah. Berdakwah dari bisik-bisik, kelepang kan? Joget-joget. Ada perempuan joget-joget. Orang baju selawat ke Indonesia kan? Allah besar. Jadi tahu ini bukan dakwah. Allah kata, wa ma ana minal musyrikin. Tengok macam orang Kristian dakwah dalam gereja dengan piano, pepe, gelap, tangan saja semua. Ya, ini bukan. Tak. Ayat ini ada 10 pengajaran. Kalau ada cara tahu mengajar yang betul, ustaz kelas yang betul, tengok. Cukup tak syarat tu ustaz ni? Anda boleh semua benda ni. Kalau tak cukup syarat, cik ustaz ni, cik kelas ni. Cukup 10 syarat ni, insya-Allah dakwah itu dakwah yang betul. Dakwah yang murni. Ya. Sini. Subhanallah. Sama kata Syekh Uthaymin ini. Basirah dalam dakwah terwujud jika seorang da'i memiliki ilmu tentang hukum syarak, metode dakwah dan keadaan sasaran. Termasuk juga basirah
Ilmu tu bukan sekadar ilmu, bukan ilmu syarak saja. Dia kena juga belajar metode dakwah, metode dakwah. Apabila siapa yang mengaji banyak Islam, ada satu subjek mana-mana mesti Islam. Maka tadi bilang fiqhul dakwah. Tutup sikit kan? Fiqhul dakwah. Belajar cara Nabi SAW dengan orang miskin, jangan cara Nabi orang yang degil, jangan cara Nabi dengan munafik macam mana. Jangan hukum sama. Ini masalahnya bila ada orang nak berdakwah sama sekarang semangat, nak pasang video apa semua kamera, tapi dia tak belajar. Akhirnya kerja dia nak mentang orang. Akhir dakwah macam tu. Dan keadaan sasaran mad'u ni juga kita tahu siapa audiens dia. Kan ini dia audiens orang awam, dia berbalik Madinah cerita dalam mentahqiqkan masalah ini para muhaqqiqin dan juga para telah mengistimbatkan beberapa masail. Saya cakap Arab bukan lain. Ya. Mereka ada waham pada banyak syubhat-syubhat. Jadi kita tahu. Itulah kata Nabi kata Ali bin Abi Thalib apa dia? Hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah dengan manusia dengan bahasa yang mereka fahami. Haturiduna an yukadzdzaba wa rasuluh. Adakah kamu nak Allah Ta'ala dan Rasulnya itu ditolak, didustakan? Nah, tahu meliputi banyak pihak. Di antaranya tak mengetahui salah ni, betul Nabi SAW bila hantar Mu'az kita apa? Wahai Mu'az, kamu nanti akan dihantar kepada kaum ahli kitab, kepada ahli Yaman. Mereka ini Arab quluban, mereka ni hati mereka lembut. Dan mereka ni banyak hanya bergumala kambing. Ini Nabi beritahu, kerja bergumala kambing, hati lembut, mereka ni Kristian. Jadi cara lain beza dengan Fadjadin al-Arab. Kata Islam beza dengan kepala-kepala unta di kalangan Bani. Apa tu? Apa disebut tu? Banyak yang Arab besar yang degil-degil tu kan? Dakwah meliputi banyak bidang. Di antaranya melalui khutbah dan ceramah, maqalah, halaqah ilmu, penulisan buku, majlis khusus. Nampak? Jadi setiap orang dia buat mana yang dia pandai. Orang yang pandai khutbah di Mu'ad, khutbah berdengar-dengar, dia khutbah. Masih dengan khutbah. Kita ni tak pandai khutbah. Kita mengajar kelas. Apa tak? Majlis umum, majlis khusus. Majlis arwah, Ustaz Rajul Legenda. Dia mana ada pemain majlis arwah kan? Dia banyak buat majlis khusus dengan teman-teman kita, Malaysia insyaAllah. Pada tahu dia tak boleh, dia tak pandai ceramah kat rumah. Kan? Ada orang pula dia tak pandai berceramah. Mulut dia tu yang macam sedap, berceramah mesti boringnya. Tapi kalau tulis, mantap. Kan? Ada yang ceramah, ada yang menulis, ada yang pandai khusus. Jadi setiap ada yang pandai dakwah non-Muslim, ada yang tak pandai dakwah non-Muslim. Ada yang orang syubhat, dia tak boleh, dia fikir. Ni kadang-kadang ada satu belah berlaku. Kata kenapa lah kita sibuk baik, kita tak faham pada orang asli. Kita sibuk nak lawan, nak rock syubhat, apa-apa ni baik, kita tak faham asli. Semua nak orang asli, macam ni kita orang asli. Maaf yang pada orang asli. Nanti setiap orang ada lah dia punya. Kita maksudnya kita tak boleh buat dia punya. Kita respect, Masya Allah Syekh Entah boleh buat dakwah Muslim. Kita pandai berdebat, kita pandai nak bekerja. Kita English pun tak pandai nak keluar kata lain lah ni. Jadi kita bagi dia cakap, Allah ni. Namun hendaklah dakwah dilakukan dengan cara tidak membosankan dan tidak memberatkan. Betul dijasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Yasiru mudahkan, wala tu'asiru, jangan susahkan. Basyiru bagi orang happy, wala tunafiru, jangan buat orang lari. Cara misalnya seorang itu lebih dahulu memaparkan permasalahan secara ilmiah di hadapan orang yang hadir di majlis, kemudian mulailah dilangsungkan dialog. Dialog dan tanya jawab
memang memiliki peranan besar dalam membantu memahami dan memahamkan apa yang terkenal oleh Allah dan Rasulnya. Perkara metode ini lebih efektif dibandingkan khutbah dan ceramah disampaikan dari satu arah. Maksudnya dua arah sembang-sembang, cara bercakap, dialog. Itu pun bagus. Dan sekarang podcast kan. Sekarang bagus. Berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla ada tugas Rasul dan merupakan jalan orang yang meniti menjauh dari ayat orang yang tabani tadi. Jika Allah telah memberi taufik kepada seorang untuk mengenal Allah sebagai ma'bud yang diibadahinya, mengenal Nabi yang mengenal agamanya, hendaklah ia berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya dengan mengajak mereka kepada agama Allah. Benar kita bertauhid kan? Dalam bab pertama, bab kewajiban tauhid, bab kelebihan tauhid, bab orang tauhid, dan yang keempat bukan dakwah ila tauhid. Dakwah kepada tauhid. Dan berusaha untuk selamatkan saudara-saudaranya. Nampak tak kat sini kita bahawa dakwah ini tidak untuk selamatkan saudaranya, bukan untuk hantar saudaranya. Ini silap sikit yang hantar ni ramai lagi. Ya. Siapa? Oh, Malaysia Allah berhimi. Jadi kat sana ada video, ada gambar, semua buat status. InsyaAllah ni taswir gambar. Siapa syekh jawab, kata, bukan aku yang nak gambar tu itu. Orang sana yang ambil gambar. Apa tak? Lalu kan, ambil pendapat yang kata boleh itu. Tak boleh. Apa tak semua mana perempuan. Oh, masih pergi ikhtilat ada perempuan apa semua. Bukan aku yang uruskan dia cakap. Cepat betul nak. Tak macam dah buat kata ramai. Macam Fiqh Syafi'i. Jika pada Imam Fiqh Syafi'i itu adalah sikit sifat 20. Tuan-tuan Rahman membaca sifat 20. Dia masuk lagi kita ada sifat 20. Benar. Dalam berusaha menyelamatkan saudara kita, Allah tidak untuk selamatkan dengan mengajak mereka kepada agama Allah dan menyebar kebaikan. Nabi Sallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib seorang Khaybar, "Urfud ala rislik." Dia kata, bergeraklah perlahan-lahan. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Maksudnya jangan tergesa-gesa nak serang doang. Maksud bergerak perlahan, bukan maksudnya bergerak slow, mellow. Maksudnya wahai Ali, maksud Ali, dia tengah semangat nak serang Khaybar. Masuk Khaybar ni dah diserang 9 kali, tak berjaya. Khaybar ni kota dia ada pertahanan yang kuat, dinding ni besar, kuat. Abu Bakar jadi ketua, tak lepas. Umar jadi ketua, tak lepas. Uthman jadi ketua, tak lepas. Banyak sahabat-sahabat otak-otak yang perang semua, tak lepas. 9 kali serang. Dia kuat pertahanan Yahudi. Dia diberi Nadir. Lalu Nabi kata, besok aku akan bagi bendera ni kepada orang yang akan menang. Siapa dapat bendera ni, dia sayang Allah, Allah sayang dia. Dia sayang Allah dan Rasulnya, Allah Rasul sayang dia. Bukan tu sahabat dia sebagi datang awal-awal nak dapat bendera tu. Bukan sebab bukan gila jawatan. Sebab nak dapat kemuliaan, dijamin bahawa Allah dan Rasul menyayangi dia, mencintai dia. Dia tengok Ali bin Abi Thalib tak ada. Dari mana Ali bin Abi Thalib? Ini dah sikit mati. Lagi dia bawa sini. Nabi pun minta tak macam Ali, sihat. Dia bagi benda tu ke Ali. Jadi Ali pun tak ada lah, kau lepas baik. 9 kali serang tak lepas. Semangat dia, dia kata besok. Dia kata, ini sudah ada sedikit. Sabar. Jangan cepat nak serang dia. Hendaklah, dia kata, hendak saja kamu dah 3. Hatta idza tablu sahatahu, kamu sampai ke tempat mereka, ajaklah mereka kepada Islam. Nampak tak? Sedangkan Yahudi Bani Nadir ni telah diajak tak kepada Islam? Telah diajak masa Nabi kat Madinah dulu. Dia pun dia kena halau. Dia pun kena halau, dia pun duduk dekat Khaybar. Ada 3 Bani Nadir. Nabi Mekah dan lain Quraisy habis lagi semua kena bunuh. Yang Mekah juga begitu. Yang kena halau bagi Nadir dia. Betul orang boleh berkemah dekat. Dia orang berkumpul dekat
baru. Nabi kata berdakwahlah kepada Islam. Nampak? Dah sampai pintu dekat tepi dinding tu, apa nak sodakwah dulu. Kata dah, dia serang je lah. Sedangkan mereka telah didakwahkan kepada Islam. Sedangkan mereka dah merancang untuk membunuh Nabi SAW. Dan mereka dah mengaibkan seorang perempuan Muslimah dengan mencabut pakaian ni. Tahu kisah tu kan? Diikat kain perempuan tu dekat pasar. Bila perempuan tu bangun, tercabut tu baju dia, buka aurat dia. Kata orang Islam lain, mantan semua Yahudi. Hati Yahudi. Maka bila Nabi nak pergi ke mana? Ke kampung mereka untuk nak bayar, dia kan? Sampai kampung tu dia kena apa ni? Dia kena nampak kata tu Nabi SAW. Dia kena halau. Cerita. Dan hendaklah kau ajak mereka hak Allah yang wajib mereka tunaikan dalam Islam. Dia tauhid. Dan kemudian salat, zakat semua demi Allah semua. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran dirimu dalam usaha dakwah kita, maka lebih baik daripada kita yang merah. Betul hadis ni kan? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia peroleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita buat kebaikan ni, akan berterusan kita buat tahfiz ni. Anak kita hafal Quran, dan tidak besar dia pula buat tahfiz hafal Quran ni itu ni. Banyak tahunan dia. Jadi kita nak banyakkan tahunan kita. Dan maksud nak cek tahunan kita. Ini dia cek tahunan kita untuk akhirat. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sampai menunjukkan kepada itu kebaikan dan saya memperoleh pahala. Dan anak khairi kafa'i, kita setuju berjalan kebaikan supaya orang yang menampungkannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ambil sikit-sikit lah, okay? Satu sebagian kita, InsyaAllah. Soalan? Tak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.